Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam UMT Cipta Warisan. Kami dari kumpulan 6 akan membuat pembentangan berdasarkan modul kepimpinan yang dipilih iaitu Leadership Ethics. Tajuk pembentangan kami ialah model kepimpinan beretika dalam industri F&B berdasarkan maqasid syariah. Ia akan membincangkan isu kepimpinan yang dihadapi dalam industri makanan dan minuman serta bagaimana pendekatan maqasid syariah dapat menjadi panduan menyelesaikan masalah tersebut. Jenis perkhidmatan kami adalah dalam bidang food and beverage ataupun F&B dan organisasi kami dikenali sebagai The Lightwood. Saya merupakan founder dan CEO kepada syarikat ini. Syarikat kami memberi fokus kepada penyediaan makanan dan minuman yang berkualiti tinggi dengan menekankan konsep moden dan mesra pelanggan. Kami percaya bahawa pengalaman pelanggan yang baik bermula dengan kualiti dan layanan yang cemerlang. Sebagai seorang pemimpin, saya bertanggungjawab untuk memastikan operasi syarikat berjalan dengan lancar serta memastikan semua matlamat yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan berkesan. Dalam organisasi kami, struktur pengurusan kami dibahagikan kepada beberapa jawatan utama yang memainkan peranan penting dalam memastikan operasi syarikat berjalan dengan lancar. Yang paling atas adalah saya sendiri iaitu CEO yang bertanggungjawab memimpin syarikat secara keseluruhan dan membuat keputusan strategi utama. Di bawah saya terdapat 3 jawatan utama iaitu Chief Operating Officer ataupun COO yang bertanggungjawab terhadap operasi harian syarikat. Selain itu, terdapat Chief Financial Officer ataupun CFO yang menguruskan hal-hal kewangan syarikat. Dan yang terakhir sekali adalah Chief Marketing Officer ataupun CMO yang fokus kepada strategi pemasaran dan promosi syarikat. Struktur ini membantu dalam pembahagian tugas yang jelas dan efisien serta memudahkan aliran komunikasi dalam organisasi kami. Sebagai pemimpin organisasi, saya amat prihatin terhadap 2 isu utama yang sedang kita hadapi ketika ini. Pertama, kenaikan harga barang mentah yang mendadak seperti ayam, telur, beras dan sayur-sayuran. Isu ini memberi kesan besar terhadap kos operasi harian kita. Kedua, ialah isu penindasan pekerja serta kelemahan dalam pengurusan sumber manusia. Saya sedar bahawa pekerja dibayar rendah, bekerja secara berlebihan dan tidak diberikan cuti yang mencukupi. Keadaan ini mencerminkan kepimpinan yang kurang adil dan tidak peka terhadap tanggungjawab keagamaan. Terdapat beberapa isu yang telah dikenal pasti yang boleh menjejaskan kelancaran operasi dan prestasi keseluruhan syarikat. Yang pertama adalah kualiti makanan. Isu pertama berkaitan dengan kualiti makanan yang tidak konsisten. Antara punca utama adalah penggunaan bahan mentah yang berkualiti rendah, mungkin disebabkan faktor kos ataupun kekurangan bekalan. Selain itu, rasa dan persembahan makanan juga yang tidak konsisten boleh menjejaskan pengalaman pelanggan dan reputasi jenama. Masalah yang kedua ialah pilih kasih atau favorism dalam kalangan pengurus dan pekerja. Masalah kedua ialah berlaku layanan yang tidak adil dalam organisasi. Contohnya termasuk kenaikan pangkat yang berat sebelah serta agihan tugas yang tidak seimbang. Ini boleh menjejaskan ketidakpuashati dalam kalangan pekerja, dapat menurunkan motivasi dan memberi kesan negatif kepada suasana kerja. Kedua-dua isu ini perlu ditangani secara serius bagi memastikan organisasi dapat bergerak ke hadapan dengan lebih kukuh dan profesional. Visi saya sebagai pemimpin adalah untuk memastikan organisasi ini menjadi peneraju dalam industri makanan dan minuman yang dikenali kerana makanan dan servis yang berkualiti. Untuk mencapai visi ini, kita menetapkan 2 misi utama. Pertama, menyediakan makanan yang konsisten dari segi rasa, kualiti dan persembahan dengan menggunakan bahan segar serta teknik penyediaan terbaik. Kedua, kita akan melatih setiap kaki tangan supaya sentiasa mengutamakan layanan mesra, cekap dan profesional dalam setiap interaksi bersama pelanggan. Bagi memastikan misi ini tercapai, saya telah mengambil langkah konkret. Untuk misi pertama, kita akan menetapkan modul latihan serta menyelaraskan prosedur operasi piawai iaitu SOP bagi proses penyediaan makanan. Manakala untuk misi yang kedua, saya akan jalankan sesi taklimat dan program bersama staf untuk melatih serta memperkukuhkan hubungan sesama pekerja.
Ini penting bagi memastikan setiap individu dalam organisasi ini dapat berkembang bersama-sama. Bagaimana saya seorang pemimpin mengaplikasikan ethical leadership terhadap cara menyelesaikan masalah ialah memimpin dengan teladan dan kejujuran. Sebagai seorang pemimpin, kita perlu menunjukkan integriti dan ketulusan dalam setiap tindakan dan keputusan. Hindari pilih kasih dan utamakan keyakinan pekerja terhadap kepimpinan kita. Dengan memberikan contoh yang baik dan bertindak jujur, pemimpin membangun kepercayaan dan rasa hormat dalam kumpulan. Seterusnya, sebagai seorang pemimpin, saya akan mengutamakan perkhidmatan dan kepentingan bersama. Keutamaan perlu diberikan kepada kualiti perkhidmatan dan kepuasan pelanggan melalui peningkatan mutu kerja dan kerjasama pasukan. Fokus utama adalah pada kepentingan bersama, bukan kepentingan individu. Pemimpin yang beretika selalu mempertimbangkan kesan keputusan pada semua yang terlibat. Dan yang terakhir sekali ialah keadilan dan keterbukaan komunikasi. Seorang pemimpin harus memastikan setiap pekerja dilayan dengan adil. Ini membuka ruang komunikasi yang lebih telus agar masalah dapat dikenal pasti dan diselesaikan secara adil. Komunikasi yang terbuka dan adil menciptakan lingkungan kerja yang positif dan konstruktif dalam menyelesaikan masalah. Saya sebagai pemimpin bertanggungjawab memastikan semua tindakan organisasi selari dengan prinsip maqasid syariah. Dalam isu kenaikan harga barang mentah, kita mesti memelihara harta dengan menjalankan perniagaan yang jujur dan tidak mengambil keuntungan berlebihan. Kita juga mesti memelihara agama dengan tidak melanggar hukum syarak dan memelihara nyawa dengan memastikan makanan yang kita sediakan selamat untuk pengguna. Bagi isu penindasan dalam pengurusan pekerja, kita wajib memelihara harta pekerja dengan memberikan gaji yang adil, memelihara akal dengan menyediakan suasana kerja yang sihat dan memelihara nyawa dengan menitik beratkan kesejahteraan fizikal dan mental pekerja. Bagi menyelesaikan isu kenaikan harga bahan mentah, saya akan berunding semula dengan pembekal untuk mendapatkan bahan mentah yang berkualiti pada harga lebih kompetitif. Selain itu, kita akan elakkan pembaziran dengan mengamalkan sistem first in first out dan pemantauan stok harian yang lebih ketat. Untuk isu penindasan pekerja, saya akan laksanakan sesi latihan kepimpinan beretika dalam kalangan pengurus supaya mereka lebih sedar bahawa amalan pilih kasih akan merosakkan organisasi. Saya juga akan pastikan sistem penilaian prestasi dan kenaikan pangkat dibuat secara objektif dan adil agar pekerja yang layak diberikan ganjaran yang setimpal. Ini akan membantu kita mengurangkan kadar pekerja keluar masuk dan meningkatkan kesetiaan mereka dalam jangka panjang selari dengan matlamat hifzul mal. Antara elemen yang boleh ditambah baik oleh kami ialah pengurusan kos yang lebih efisien, iaitu dengan berunding semula harga barang mentah dan menggunakan sistem inventory seperti first in first out. Tujuannya adalah bagi mengelakkan pembaziran dan meningkatkan keuntungan syarikat. Penerapan strategi ini membantu syarikat menjadi lebih berhemat dan menguntungkan. Seterusnya ialah peningkatan kesejahteraan pekerja. Latihan kepimpinan beretika dan sistem penilaian yang adil membantu mewujudkan suasana kerja yang sihat. Lingkungan kerja yang baik akan mengurangi tekanan mental dan diskriminasi di antara para pekerja. Dan yang terakhir sekali ialah produktiviti dan keberkesanan jangka panjang. Penambahbaikan dalam pengurusan sumber manusia boleh mengurangkan kadar keluar masuk pekerja ataupun turnover. Hal ini juga menjamin prestasi dan hasil kerja yang lebih konsisten dan berkualiti dalam jangka masa panjang. Kesimpulannya, kepimpinan yang beretika amat penting dalam industri makanan dan minuman, bukan sahaja untuk memastikan keuntungan, malah bagi membina organisasi yang adil dan mampan. Pendekatan maqasid syariah bukan sekadar panduan agama, tetapi merupakan kerangka menyeluruh untuk memastikan operasi organisasi memelihara agama, nyawa, akal, harta dan keturunan. Kepimpinan yang mengutamakan etika akan membentuk budaya kerja yang lebih sihat, sistem yang lebih telus dan perniagaan yang lebih diberkati. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Semoga semuanya bermanfaat. Terima kasih kerana menonton.